Selamat datang. Ambil nafas dalam-dalam. Hari ini, kita akan luangkan masa yang berharga untuk membicarakan tentang satu kemahiran yang paling penting dalam hidup kita, fokus. Dalam dunia yang serba pantas dan penuh cabaran, keupayaan untuk memberi tumpuan sepenuh hati adalah kunci yang akan membezakan anda daripada orang lain. Pernahkah anda rasa seperti minda anda sentiasa melompat-lompat dari satu fikiran ke satu fikiran yang lain, dari satu tugas ke satu tugas yang belum selesai? Ini adalah realiti bagi ramai di antara kita. Pemberitahuan telefon bimbit yang tidak henti, email yang menimbun, senarai tugasan yang panjang, semuanya bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Apabila kita tiada fokus, kita mudah rasa terbeban, tertekan dan kurang produktif. Kita mulakan banyak perkara tetapi jarang sekali menyelesaikannya. Impian dan matlamat kita terasa semakin jauh kerana tenaga kita tersebar, tidak tertumpu kepada satu arah. Bayangkan sebuah cahaya lampu suluh yang tersebar vs pancaran laser yang tajam. Mana satu yang lebih berkuasa? Begitulah perumpamaan minda anda. Sekarang, bayangkan pula minda anda seperti laser tajam, berkuasa dan mampu menembusi sebarang halangan. Apabila anda benar-benar fokus, anda boleh mencapai perkara-perkara yang luar biasa. Kajian menunjukkan bahawa apabila kita menumpukan perhatian kepada satu tugas tanpa gangguan, kualiti kerja kita meningkat, kita menjadi lebih kreatif dan kita dapat menyelesaikannya dengan lebih cekap. Fokus bukan sekadar tentang melakukan sesuatu. Ia adalah tentang menjadi sesuatu, menjadi seorang yang hadir sepenuhnya, seorang yang berupaya untuk menyelam jauh ke dalam tugas dan seorang yang mampu mencipta hasil yang bermakna. Ia adalah kunci kepada produktiviti yang sebenar, inovasi dan yang paling penting, ketenangan fikiran. Jadi, bagaimana kita mula membina fokus yang laser ini? Langkah pertama adalah untuk mengenal pasti pengganggu utama anda. Apakah yang paling sering mencuri perhatian anda? Adakah ia telefon pintar anda, media sosial, email, atau mungkin fikiran-fikiran yang mengganggu dari dalam diri? Ambil masa seketika untuk senaraikan 3 pengganggu utama anda. Apabila anda mengenal pasti musuh, barulah anda boleh merancang strategi untuk mengalahkannya. Ini mungkin bermaksud mematikan pemberitahuan, meletakkan telefon jauh dari pandangan, atau menetapkan waktu khusus untuk memeriksa email. Fokus adalah seperti otot. Semakin anda melatihnya, semakin kuat ia akan jadi. Berikut adalah beberapa teknik yang boleh anda cuba. Teknik Pomodoro, bahagikan kerja anda kepada blok masa fokus yang singkat, biasanya 25 minit, diikuti dengan rehat 5 minit. Ulangi kitaran ini. Ia melatih minda anda untuk kekal fokus dalam tempoh yang singkat dan konsisten. Persekitaran tanpa gangguan. Cipta ruang kerja yang kondusif. Bersihkan meja anda. Pastikan ia bebas dari objek yang tidak berkaitan. Persekitaran yang kemas membantu minda anda kekal kemas. Latihan pernafasan dan meditasi ringkas. Hanya beberapa minit pernafasan dalam-dalam atau meditasi boleh membantu menenangkan minda anda dan meningkatkan keupayaan anda untuk kekal di masa kini. Apabila minda melayang, tarik ia kembali ke nafas anda. Ini adalah latihan asas untuk fokus. Prioritikan satu tugas. Jangan cuba melakukan terlalu banyak perkara serentak. Pilih satu tugas yang paling penting dan berikan tumpuan penuh anda kepadanya sehingga selesai atau sehingga anda mencapai satu titik rehat semula jadi. Apabila anda mula mengamalkan fokus secara konsisten, anda akan mula melihat perubahan yang ketara dalam hidup anda. Anda akan rasa lebih tenang, lebih terkawal dan lebih berkuasa atas masa anda sendiri. Anda akan menyelesaikan lebih banyak tugas dengan kualiti yang lebih baik, membuka ruang untuk kreativiti dan pemikiran yang lebih mendalam. Fokus membebaskan anda daripada belenggu gangguan dan membolehkan anda mengarahkan tenaga anda ke arah impian dan matlamat anda yang paling besar. Ia bukan sahaja tentang meningkatkan produktiviti, tetapi juga tentang meningkatkan kualiti hidup anda secara keseluruhan. Apabila anda boleh fokus, anda boleh mencipta kehidupan yang anda inginkan. Jadi, cabaran saya kepada anda hari ini adalah pilih satu teknik yang telah kita bincangkan dan mulakan latihan fokus anda. Hanya 10 minit sehari. Tumpukan minda anda. Rasakan perbezaannya. Ingat, minda anda adalah alat yang paling berkuasa yang anda miliki. Pelajarilah untuk menguasainya dan tiada apa yang mustahil. Terima kasih kerana bersama kami. Fokus.